Itu yang malas tu, kalau dah datang sini memang confirm habis duit. Dia tak akan jadi beli satu barang je, mesti akan beli lebih. Kena tetapkan niat daripada rumah lagi, baru boleh datang sini. Ni raya nak dekat ni, kuih raya pula banyak, siap ada sampel-sampel lagi. Itu bagusnya kalau beli dekat sini. Tapi itulah, kalau kau nak rasa, kau kena datang malam lah. Sekarang dia start niaga daripada pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Dekat sini dia famous dengan jual dessert-dessert lah. Tapi yang paling top dekat sini, dia punya durian krip. Daripada sekecil-kecil durian krip sampailah yang dalam bekas besar. Sekarang dia dah banyak produk sendiri. Tengok ni, produk-produk vendor lain pun ada juga dia jual. Tapi sekarang dah banyak dia buat production sendiri. Bulan puasa ni pukul 3 petang dia ada start jual makan-makan untuk berbuka nanti. Macam-macam makanan ada dia jual. Dia jual ni memang panas-panas. Cuma bila kita tunggu waktu berbuka tu mungkin dia dah sejuk. Jadi kau panas kalau balik. Macam saya cakap tadi lah, macam-macam jenis makanan ada yang dia dah buat sendiri sekarang. Yang mana minat kek batik kan? Banyak tau dia buat sekarang. Macam-macam corak. Saya sendiri pun semalam terjebak. Macam-macam. Sadar tak sadar tak tahu dah 100 lebih dah. Nak raya punya pasal kan? Setahun sekali. Apa salahnya? Kalau nak pergi, pergilah petang ni. Lokasi dia dekat MITC. Dia punya nama Laris Melaka by Madam Laila. Sebaiknya kau pergilah pukul 3 lebih, pukul 4 lebih macam itu. Sebab kalau dah lagi petang, lagi ramai kedai ni. Takut banyak yang dah habis nanti. Pergilah. Okay, bye.